Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Muda Nurul Ain binti Ahmad Nizam. Hari ini saya nak kongsikan satu kisah yang menarik, iaitu kisah tentang wanita ahli neraka. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang kuat beribadah. Dia sering melakukan solat sunat, puasa sunat, dan dia seorang yang bangun pada tengah malam untuk berqiyamul lail. Dan orang-orang yang mengenalinya, orang-orang sekelilingnya mengetahui bahawa dia ni seorang yang kuat beribadah, dan dia menghabiskan riwayat hidup dia dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada suatu hari, wanita tersebut telah meninggal dunia. Dan sewaktu dia meninggal dunia, dan sewaktu jenazah dia diuruskan oleh para sahabat ni mereka bersembang sesama sendiri. Dan mereka ni dengan yakin mengatakan bahawa wanita ni merupakan ahli syurga. Wanita ni akan masuk ke syurga. Sebab apa? Sebab atas amalan dia sepanjang riwayat hidupnya di atas muka bumi. Dan lalu datang Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahawa wanita ni merupakan ahli neraka. Dan semua orang yang dengar tu merasa pelik. Sebab apa dia ni seorang ahli neraka? Mereka ni pun bertanyalah kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, mengapa begitu wahai Rasulullah, sedangkan pada siang hari dia berpuasa dan pada malamnya dia bertahajud? Lalu baginda menjawab, kerana wanita ni dia tak menjaga lidahnya dan sering mengumpat dan sering berkata tentang orang lain. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni, setiap dosa yang kita lakukan lagi-lagi dalam bulan yang mulia ini, iaitu bulan puasa, seperti mengata orang contohnya, dia boleh menghilangkan kita punya pahala. Dan lagi sedihnya, kita ni tergolong dalam golongan ahli neraka sebab kita sendiri tak jaga kita punya tutur kata. Dan kisah ni memang disokong oleh sebuah riwayat hadis Zamri radhiyallahu anhu, dan berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dosa mengumpat lebih bahaya daripada dosa berzina. Dan lelaki yang berzina, dan apabila dia bertaubat, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat ni, dia tidak akan diampunkan selagi mana dia tidak dimaafkan oleh orang yang diumpat dia tu. Jadi marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada kisah ni. Kita kena kurangkan berkata tentang orang lain dan menjaga tutur kata kita sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih.